Jadi saya nak bawa dia insya-Allah. Wolpak clothing, masya-Allah. Anda ijazah Maulana semua, amin. Kita dengan roti Bengali lagi sur. Allah. Kena roti Bengali dengan kari. Kari kubah deh. Jadi dah. Tengah live. Tengah live. Tadi dia dengan Ustaz tidur. Saya dan Salam. Masya-Allah, alhamdulillah sihat Maulana semua. Ya, Maulana sihat Maulana. Amin. Semoga doakan saya kuat, sihat, bertenaga, bersemangat. InsyaAllah. Energetik. InsyaAllah. Bali datang semangat. Walaupun pukul 1 pagi kita macam orang Bangladesh. Orang Bangladesh ni kalau kat Mekah pukul 2 pagi. Masya-Allah. Dia tak penat. Masya-Allah. Minum esok kenduri Maulana esok. Kita jemput semua. InsyaAllah. Itu saya kata ni kenduri berani mati sebab kita mula pukul 10 pagi sampai 12 malam. Allah. Dia berani mati. Kalau nak latih. Kalau pukul 12 malam tak cukup, kita sambung sampai 1 hari. Maulana korban kuda, ya, kuda seekor di korban. Kuda seekor. Rugi tak datang. Dekat Bali. Okey, maaf ni. Dekat Maulana Hemi. Madrasah Maulana Hemi Pulau Tawar. Tahu kalau baru dia kasih rusa. Apa jaga Maulana? Kalau ada cabar kita beli. Dah ya. Rusa. Makan apa nak jamu orang ada masalah. Makan rusa. Bagi Jemput datang esok. Kuda tu nak bawa balik. Oh ni apa Haji Bakri Saleh. Ustaz Bakri. Ustaz Bakri. Sahabat-sahabat semua. Ustaz Bakri kita wajib mari. Kalau dia tak mari, saya dia balik jeratuk lah. Oh dia tu janta. Orang jeratuk. Oh janta. Ni abang letak sikit boleh. Marilah esok. InsyaAllah. Pak Maulana. Apa bulan? Datang barang-barang. Masya-Allah. Dia nak suruh nyanyi dulu. Jangan. Kesian balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa tu yang penusuh Wawan. Apa khabar Wawan? Jom. InsyaAllah kita ramai esok Ustaz Taufik. Ha. Sekarang ni kita orang ada kat Cuba. Negara Cuba. Kita kat Bangladesh. Bila? Selamat datang kampung saya. Oh, Encik Nur Shah. Cuba. Kampung Encik Nur Shah mana? Norman Shah. Sepupu saya. Subuh. Waalaikumsalam, kedai kopi Alhamdulillah, Maulana ada sekali. Ya. Dekat dengan ni. Ustaz kita. Ustaz Adi ada rekannya ni. Kedai kafe. Nampak? Ni Abang Zah ni Ustaz Adi. Docu. Mak tu kelang kabut dengan bancuh air. Tolek dia tadi. Saya pun risau juga nak tidur lewat malam ni. Esok meroket sampai pukul 12 malam. Mudah-mudahan Allah bagi tidur sikit tapi berkat insya-Allah. Alhamdulillah. Pada sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang datang lewat, bilik dah penuh. Tapi boleh tidur dekat homestay kat bawah tepi sungai insya-Allah. Kita tidur flating rumah rakit insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kena tutup pintu lah. Sebab takut dia boleh jatuh dalam sungai. Ustaz Abdul tak ada. Ustaz Abdul tak datang lagi. Akmal datang, Akmal. Ustaz Ali ada. Ustaz Atta. Abatal. Ustaz Atta ada. Akmal datang, Akmal. Tinggal. Maulana Hatta. Ada itu Maulana Ali ada dengan Maulana Hatta. Akmal dia. Kamu tak nak kopi Ustaz Aziz? Ustaz. Kena. Ustaz John ada. Baik, marilah. PA daripada KL sampai. John Travolta. John Travolta ada. Dah sampai dah. Alhamdulillah. Abang Ali yang tengah berduka pun sampai meraihkan. Azia buat Abang Ali. Orang yang tak berduka. Orang berduka sampai mana orang yang tak berduka. Tuan-tuan tak sampai. Allah. Malulah kepada Abang Ali ni. Ya. Cakap Abang Ming, lu tak fighter brother. Lama tak kenal. Lu tak fighter. Yang fighter pasti sampai. Janji Salam semua ustaz-ustaz. Waalaikumsalam. Legend sebelah Bali Ni legend. Oh ini legend. Maulana Hatta. Abang Zul Yahya. Abang Zul Yahya. Abang Zul Maulana. Abang Zul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Zul. Saya doakan Abang Zul dalam rahmat, dalam berkat, dalam lindungan Allah. Dipermudahkan segala urusan. Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang melimpah ruah pada Abang Zul. Rezeki yang berkat, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada Abang Zul di dunia dan di akhirat. Amin, InsyaAllah ya Allah. kami para sahabat Abang Zul menyokong kuat Abang Zul insyaAllah. Amin. Memberikan sokongan padu kepada Abang Zul. Semoga Abang Zul boleh bangkit insyaAllah. Amin. Kembali mengaum insyaAllah. Amin, ya Allah. Dalam persada dunia dakwah ilallah Amin. insyaAllah. Semoga Allah beri kesihatan untuk semua. Amin. InsyaAllah saya hadir bersama keluarga. Sahabat Ustaz Bakri. Ustaz Bakri insyaAllah. Ustaz Bawa Bakri. satu kampung Ustaz. InsyaAllah. Satu kampung, dia kampung sini. Kalau Ustaz Bakri tak mari, mana pun tak kampung lah. Semoga InsyaAllah Allah Ustaz Bakri आप जरूर आना है अगर नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल होंगे हाँ इंशाल्लाह जरूर आना है dia bagi ni. Dia bagi dia bagi apa? ekor tu. Ekor peluh. Ekor peluh. Tujuh pihak karage. Masuk 38 Tujuh pihak karage. Pukul 8 malam. InsyaAllah ya Allah. Tiga. Anak proseskan tu Zarul Allah Pak insyaAllah pecah tinggi insyaAllah. InsyaAllah. Dah belum? Saling sati himmat करे नियत करे इंशाल्लाह आने के लिए मलेशिया में सिर्फ एक ही मजलिस है जो उसके मेहमान जो है पूरा मलेशिया से बल्कि पूरा दुनिया से अगर कोई भी आना है पाकिस्तान से बांग्लादेश से इंडिया से जो भी साथी है जो इरादा करते कि आना के लिए tulis nama, ada tulis nama tu. ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे साथी से गुजारिश है कि जरूर आना है ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह हमारा दावत Kau cukup tai. Kau cukup tai. Abang Ali nak beli tu, dia tanya harga berapa? Mesin datang insya-Allah. Abang Ali tanya mesin berapa dia nak beli? Di mana sama insya-Allah. Bukan tamu Arif. Letak kat rumah. Saya Lucy. Saya Lucy. Ayo, Ajay. Ayi. Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat Jerantut guys. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, kita dah sampai kat Jerantut. Ini dekat kedai kafe Studly. So kita rehat sini, kita minum kopi dulu. Maulana pun ada bersama kita. Bali sama. Semua. माशाल्लाह माशाल्लाह Mana yang Kita cakap dengan orang tengok Abang Ali. अल्लाह पाक Abang ने nama saya Allah tak तमाम muat lah. इंसानों को इस दुनिया में और आखिरत की जिंदगी में हमारा कामयाबी सिर्फ दीन में है। दीन क्या है? अल्लाह पाक के कामत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीका है, इसमें हमारा कामयाबी है। कोई कामयाबी दीन के से बाहर है, कामयाबी सिर्फ दीन के अंदर है। अगर दीन में इस्तिकामत होंगे तो ज़रूर जरूर अल्लाह पाक हमारा इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक इसको जन्नत की ज़िंदगी में बदल देंगे। daripada mana Syarif Ibrahim ya. हम Maksudnya mana? Maksudnya semuanya Allah Ta'ala telah letakkan kejayaan seluruh manusia dan jin hanya dalam hati perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya tidak ada kejayaan di luar daripada agama. Hanya berada dalam agama lah kejayaan. Sebagaimana seekor ikan dia berjaya bila selagi mana dia berada dalam air, begitulah hari ini manusia akan berjaya selagi mana berada dalam suasana agama. Jadi di akhir zaman di benda beriman adalah suasana agama. Dan suasana agama ni perlu dicari, tak boleh tunggu kan. Agama tak akan datang dengan menunggu. Kita kena cari agama. Macam mana hari dia orang faham duit, kena cari rezeki, kena cari agama, iman pun kena cari. Macam mana nak sempurnakan agama dalam kehidupan kita, kena cari, kena buat pengorbanan untuk atas masa itu. InsyaAllah 15 hari bulan nanti, hari bulan Mei, kita ada buat majlis program 3 hari रहला di Pulau Perhentian इंशाअल्लाह। इसलिए तमाम साथियों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह मेहनत करो, कोशिश करो आने के लिए इंशाअल्लाह। cuma usaha saya upaya untuk datang. Allah खुश रखे इंशाअल्लाह। Kalau Abang Cik ada ni, Abang beri insya-Allah. Rasa Ibrahim.
Ha. Ada sup. Ada kan Abali? Lagu berat. Saya nak masuk Islam dalam online ni. Takoyaki. Tahu takoyaki? Nak takoyaki? Siapa tuan? Takoyaki. Makan lagi. Makanan favorite Abang Ali. Mana dia tanya kalau nak masuk online, masuk Islam boleh ke? Atau macam Kita makan Boleh insyaAllah. cakap putih sikit, dia macam orang Cina. Okey, boleh. Dia macam orang Cina. Macam putih sikit. Kalau ada yang mau masuk Islam sekarang, insyaAllah ready kita masuk dalam video. Bubuh air dalam tu. Ada order takoyaki. Pani tu air. Tak ada sini ya. Tak ada sini. Apa? Ha. Ini takoyaki. Takoyaki. Orang mana? Special ke spicy ke original ke atau Dua, satu Spicy satu original. yang dua lagu ekspedisi tu tak? Oh, lagu Dia ekspedisi. ready tak masuk Islam online? Ha, tanya dia. Abang Ali nyanyi ke? Dia tanya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jadi tadi saudara apa tadi? Nama? Lois Ong. Lois Ong. Kalau mau masuk Islam online tengah malam ni pun kita boleh, insyaAllah. Kami akan jemput anda dalam video live ini. Selagi ada sinar mentari, selagi ada Allah. Jadi insyaAllah sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan semua hamba dia ni untuk syurga. Allah Ta'ala ciptakan kita semua untuk berjaya. Bagaimana tidak ada ibu dan ayah yang anak inginkan anak dia gagal, kalau Allah Ta'ala lebih lagi, Allah yang menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat besar, Allah nak kita semua berjaya. Namun demikian Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini telah meletakkan kejayaan saya dan tuan-tuan hanya dalam agama, itu mentaati perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan mengucap kalimah ini kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam kalimah ini kita akan mendapat ketenangan yang kita cari. Inilah kunci syurga yang dicari-cari oleh sekalian manusia di seluruh dunia. Cuma hanya senyap ini ramai orang di luar sana tak tahu kan. Kerana itu mereka tak jumpa jalan, jalan bahagia, jalan ke syurga. Saya suruh dia naik kota. Naik kota. Saya suruh dia naik atas, naik kota. Okay, naik kotak. Kalau saudara Luis ready, insyaAllah kita sudi untuk membantu, insyaAllah. Siapa tahu berkat dengan mengucapkan kalimah syahadat, Allah SWT kurniakan kejayaan, ketenangan ataupun kebahagiaan yang dicari-cari selama ini. InsyaAllah. Ada? InsyaAllah. Betul awak tanya. Betul awak tanya ada semua. Belakang dia punya beratur. Sama orang dengan Saya orang tinggi yang apa? sama dengan Tinggi orang 9 ke? Sangat tinggi Sepang. Saya hantar BMW 6 series champion. Ada seorang pertama. Dia kata saya hantar BMW 6 series champion. Ya, scammer. Bunga teratai Sepang. Bukan bunga raya. Abang Ali bunga raya Syah Promo ke tu? Bukan Syah Promo. Ini bukan Syah Promo. Ini Abah Hatta. Sama dengan Syah Promo. Oh ya betul. Dah mau lagi. Dah mau lagi makan? Minat setia bang. Riana. Dia tahu lah. Hello. Brother Luis, how are you? Ada ni. How are you, brother? Are you fine? Oh, Masya Allah. Where are you now? In Kuala Lumpur? Yes. In Kuala Lumpur? Sekitar. Oh, so now are you ready to read Shahada? Yes. Oh, insyaAllah. Can you follow me? Other size. Can I see other size? Huh? Can I see other size? Can you say it again? I did not clear. Can I see all the people? Can you activate your camera? My camera is disturbed. Cannot. Oh, you cannot appear. Okay, we can help you. Inshallah. But before we recite Shahada, I would like to explain that very important thing.
Okay. Dia Ah. Ha? Can you buy one for Kenapa aku tak boleh komen? What you say? Ada keluar dia. Kejap. Keluar. Mobil keluar. AI pun tahu. Ya. Blessing for Abang Ali. Dah lah. Okay. AI. Because I would like to explain something before you recite kalimah, recite syahada. Because behind this recitation, behind this testimony, there will be a responsibility for us, inshallah. Are you ready to listen? Semua orang di live. Oh, semua orang di live. Banyak orang ke Line dia. Are you still there? Jadi saya penny help. Brother Luis? Allahu Akbar. Semua orang di live. Padu hati. Ustaz Azim. Ke dia nak baca sendiri? Ya Allah. You want to do this syahada secretly? Sorry, Brother Luis. Betul. Are you hear me? Tak dengar. Nak bagi call ni. Call, video call. Satu kotak semua boleh ke? Oh, tu ramai kot dia banyak. Memang tak boleh. Ha? Ramai sangat. Macam mana nak ni? Kena reject yang lain. Kotak turun ke kotak dia. Memang tak ada orang pun dalam tu. Tak ada orang? Jadi banyak ni? Viewer? Bukan? Kotak je, kosong je. Oh, ini kotak Buat dua kosong je. kan? Buat dua kotak. Macam mana nak buat? Allah Akbar. Banyak sangat ni kotak ni. Turun kotak ni. Oh, treasure box sama record setting. Soalan ni. Tak ada dia tak masuk pun. Mana dia? Hilang tak? Tak ada. Ada. Suara dia tadi tu Adalah. macam dia Saya kira dalam di India 4 suatu ruang bulan yang kosong. proses. Masya-Allah, putan tinggi. Cocok jadi ambil 4 bulan jalan kaki Ustaz Ali. Allah, Ustaz Ali cocok ya. Tuan sadar orang jadi satu Ustaz live. Ali jalan kaki. Dia kata, ini ekspedisi Ustaz Ali. Ke dia nak ramai kot. Negara mana tu? Ini bukan. Ini saja-saja. Tak faham lah apa tuan cakap. Campaign ni, tim kita ni, dia Brazil ada. Semua ada. Apa nanti apa-apa PM kita lah. Ada dia. PM kita. Masuk dia. Nanti kita buat privately lah. Kita buat privately. So saya tinggalkan nombor telefon di Uganda dekat sini. Nanti kita akan sebab tu dia tak menjadi supaya semua lagi saudara. kita akan dah request. Dah request. Request. Oh ya. Mana ni? Ini dekat Ustaz Aziz. Cafe Rom. Cafe Wrong. Yes. Rom Kopi Padu. Wrong road. Saya sedang bergerak di Okay. Brother Luis, are you hear me? Yes. Habis. Okay. First of all, I would like to explain that Allah is the creator of this world, and Allah is the one who create all the universe by His, by His power, by His, by His mercy, and then He guide every single creation, and especially human being. The human being is the most beloved creation to Allah Subhanahu wa Ta'ala. That is why Allah Subhanahu wa Ta'ala make human being, people, as the most beloved creation
the most beloved creation. He loved all his creation. You know, like our father and mother, they love their son, they love their children so much. Allah SWT, the one who created this world, He loved every single creation, every single person in this world, whether they are Muslim or non-Muslim. Allah SWT treat them equally. Allah feed them, Allah give them bread, Allah SWT give them clothes, He give them everything because He love them. But Allah SWT as a creator of this world, He has a rule. He has a rule because He sent us to this world for very important purpose. You know, very great purpose. Okay, we recite Shahada. Okay, are you ready? Ready? Inshallah. Okay, so can you follow me? Yes. Okay. First of all, we read Bismillah by the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness there is no God but Allah, except Allah. And I bear witness that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is the messenger of Allah. Oh, so alhamdulillah, congratulations to Brother Luis. So now you become a Muslim, you become the follower of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. We would like to say, congratulations to you. We would like to say welcome to you, because Allah SWT love you. Allah SWT grant you guidance. Allah guide you actually. Allah guide you. Allah love you. That is why He give you the light of hidayah, the light of guidance. MashaAllah. So from tonight, you have become a Muslim. So we would like to give you some, advice that when you become a Muslim, not just by name, but the meaning of Muslim is someone who submit himself toward Allah Subhanahu wa Taala to fulfill the commandment of Allah. Because when you fulfill the commandment of Allah, in the day of judgment, Allah Subhanahu wa Taala will grant you a Jannah, a paradise. Because the paradise is the reality, not the fantasy. Actually, Allah Subhanahu wa Taala create for all human beings a Jannah. Allah Subhanahu wa Taala create a paradise for every single person, because He is the most merciful. He is the most gracious. So He would like to invite every people toward Jannah, toward paradise. So that is why Allah SWT sent to this world above than 100,000 messenger to call us to submit to Allah Subhanahu wa Taala and to fulfill the commandment of Allah and follow the footstep of our beloved Prophet, and finally will become, mashallah, the people of Jannah. So since tonight you become our brothers, you become our part of our Muslim brothers, so we love you so much. Allah love you. We are brother now. So as a Muslim, we have 5 pillars of Islam. We should fulfill. We should follow this, complete this 5 pillars of Islam, so that you become a true Muslim. Okay, first of all, you recite kalima. So now you become Muslim. But in this kalima,
there are three things. Three things. First, you to say it, to say this kalima by your mouth, to declare. And the second one is to, accept this kalima in your heart, to agree with Allah that Allah is one. There's no other God beside Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who created this world, and who is the one who give us life. And He one day will give everybody in this world will be died. Okay, are you agree with me? And the second pillars, responsibility as a Muslim, inshallah, since today you become Muslim, you have to pray to Allah. We have to worship Him. When we accept Allah as a God, as our master, so we have to pray to Him 5 times every day. So 5 times is actually not a burden. Actually, when we love Allah, when we love Him so much, so all His commandment will be our pleasure to fulfill this thing, inshallah. I hope you will learn how to pray. Inshallah, you can follow, you can join, you can see at the maybe internet. You may learn how to pray, inshallah. But better you go to Ustaz, you learn by Ustaz, inshallah. Ustaz will guide you how to fulfill, how to perform salat 5 times every day, inshallah. But as a Muslim also, we have to first, I said kalima is full long life responsibility. But daily responsibility is to pray. And also yearly responsibility, we have to keep fasting during the holy month of Ramadan, and after that we have to pay zakat every year, only 7 ringgit to pejabat zakat. So if you count as you already fulfill your zakat, and after that, inshallah, you have to perform Hajj in Mecca, inshallah. So, siapa Ustaz Syarizan? Ustaz Syarizan? Masya Allah. Esok saya pergi pejabat buat sekali. Nama belum PBJ. Okay. Nama belum. So, saya nak bagi nama. Nak tidur. Oh, besok sekali lagi. Esok saya PBJ buat sekali. Okay. Before you sleep, can we give you a Muslim name? Sorry, Mr. Louis. Inshallah, new name. Ada suggestion lah. Inshallah, Muslim name. So you can use your previous name, but actually we can add the new name for you, inshallah. Esok boleh nak tidur, okay, no problem. Then tomorrow we'll make a live again, so you may join, inshallah. Tomorrow we can continue, inshallah. So by the way, inshallah, anyhow, we like to say congratulations to Brother Luis. May Allah help you, may Allah guide you. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, sahabat-sahabat semua. Ustaz Ijan nak naik ke Ustaz? Ustaz nak naik. Apa? Kafe. Asal kafe. Menjadi saksi bisu. Saksi bisu. Tengok, datang santai je ni Allah bagi seorang. Allah. Gereja pun Allah boleh tukar jadi masjid. Hari tu saya tengah buat live, datang orang daripada Taiwan masuk Islam. Dia masuk Islam. Subhanallah. Insya-Allah. Kata live dia ada juga faedah je. Semua je insya-Allah. Itu yang Ustaz Diri buat live. Ustaz Ijan kat mana? Ustaz Ijan. Masuk sini. Dia ada. Ha? Dia nak Di sini. Ha. Dia Aisyah Lenin Bangga. Ijan. Ada dua kepala. Assalamualaikum. Jebat. Salam. Kanda tinggalkan saya, kanda sedih saya. Maafkan saya. Saya pun tumpang orang. Saya pun hikmat orang hantar. Ustaz mesti datang Melaka ke Jerantut tak jauh. Ustaz Ijan tak ambil debat ke? Apa?
Ustaz Ijan tak ambil jebat ke? Kan dia kata nak Ni dia naik dengan ni yang sahabat kat sana. Maulana ada orang ingin salam. Ya, Norman Proton. Waalaikumsalam. Norman Proton yang 9. Nombor Proton. InsyaAllah langsung. Alhamdulillah. Tadi syahadahkan satu orang. Peminat setia ni sampai dia save semua lagu-lagu. Saya rehat dulu. Yang salam. Esok saya sampai dengan Ayah Bagan. Macam mana? Dia Ustaz Ijan. simpan Ustaz Jan, jumpa Ustaz Jan. Rehat dulu, insyaAllah. Besok sampai, insyaAllah. Hebat, nanti kontak ni Ustaz Ijan. Dia punya memori Mungkin dia dekat KL. Apa? Dia punya memori RAM sekarang ni dah kurang dah. Lagi time macam ni. Besok doakan saya insyaAllah. Apa kita datang sana. Ini berada dia. buat special buat InsyaAllah ni Avatar mana dah. Liana. Okey, 1 2 3. Baru dia Avatar dia. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi Rudi Senawang. Ghostbuster. Ghostbuster. Saya turun dulu kan dia. InsyaAllah jumpa Okey, esok. baik. Pagi dah. Assalamualaikum Mana. Salam. Liana. Ramai nak naik ni. Insyaallah. Dari mana? Hebat Allah. Daripada Johor. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Siapa tu nak naik? Dia boleh kan. Juga kena. Bagus bang. Dah 2 kali dah orang masuk Islam melalui live. Hebat Allah. Allah karim. Jauh. Man, kita nampak Sana Maulana dah benda semua usaha ni pada kecil kita, je. Ustaz Aziz buat air tu. Dia kat KL KL. Tak tahu kat mana. Kata esok nak ni lagi. Dia kat luar Ustaz Aziz kita. Dia punya hip-hop hari ni. Hari ni dah hip-hop. Tapi hari Abang Ali tak tidur gitu. Nampak? Dia biasa pukul 11 tidur. Dah Maulana. Kami malam pun dia halau. Kata balik-balik nak tidur. Jarang boleh dengan Ustaz Said malam. Nampak ya. Nampak sihat semua nyanyi lagu. Kesian. Dia masuk. Kalau nak boleh QR. Bayar dulu. QR boleh. Kalau nyanyi boleh QR dulu. Lagi yang mati. Account Jadi game. wallet. Jadi wallet. Boleh sama. Itu jadi fitnah. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Kita end live dulu. So, sekali Terima lagi, kasih. Assalamualaikum. siapa yang menonton ni, esok datang ke tempat Maulana. Itu sebenarnya. Saya nak iklankan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tempat Sabar. Maulana open house. 10 pagi sampai 12 malam. Kuda